Apa hukum perempuan buang bulu kaki? Ni baru sedap sikit. Ada beberapa jawapan yang pernah diperolehi. Yang pertama, boleh dengan izin suami. Yang kedua, boleh kalau melampau sampai panjang berjela-jela. Yang ketiga, haram. Baik. Apa yang datang dalam nas? Nas ni Quran dan hadis. Melarang, tak boleh buat. Contohnya bak cukur bulu kening. Ni ada nas. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah laknat perempuan yang cukur botok kening dia. Lepas tu dia bahang dengan magic pemenang. Tu tak boleh. Tu ada nas. Ada pun bulu kaki ni tak ada dalam hadis yang mengatakan haram cukur bulu kaki. Jadi bila tidak ada nas, ulama beri pandangan. Bila beri pandangan, kadang-kadang berlaku pandangan yang berbeza. Kita terimalah pandangan yang berbeza ini dengan hati yang terbuka. Nampak? Inilah agama yang mudah. Kalau semua haram belaka cukur bulu kaki, tak boleh cukur tu, tak boleh nyaknya kita. Jadi ulama sebut dalam kitab fiqh, perempuan ni kalau dicukur bulu kaki dia tidak ada suami, sebenarnya tidak haram. Yang haram tu dicukur sebab esok dia nak pakai kain belah sampai kat peha. Tujuan dicukur. Maka sebab orang nampak kaki dia licin, situ baru haram. Cukur saja-saja, laki tak ada saja cukur. Dipanggil bodoh lah cukur. Jadi kalau untuk suami memang tidak ada ulama yang melarang. Nampak? Tak ada masalah. Setengah kitab fiqh kata kalau menyerupai lelaki walaupun tak ada suami, maka cukurlah. Pasal dia jadi lelaki ni tak molek. Main dia keting bini macam ke penjaga go Arsenal. Nampak tak? Jadi tak usah bimbang dalam bab cukup penting. Selagi mana kita tidak dedah aurat, nak pakai skirt, nak tunjuk ke orang, tak ada masalah.